Anak you asyik sesama? Jap, mungkin ni bukan jangkitan virus pun. Hai, saya Dr. Nisa Khalia. Let's check this together. Ni salah satu benda parents paling kerap salah faham. Bukan semua sesama tu sebab jangkitan. Sebenarnya ada dua jenis. Satu sebab virus, satu lagi sebab alahan. Kalau sebab virus, biasanya ada demam. Anak jadi lemau, hidung berair, batuk dan dalam seminggu dia pulih. Kalau sebab alahan pula, selalunya tak ada demam. Yang ketara asyik bersin je, hidung gatal, mata gatal, hidung berair jernih je. Selalu kalau waktu pagi atau bila terkena habuk. Kenapa kena tahu perbezaan ni? Virus perlukan masa untuk sembuh. Alahan pula tak akan baik selagi penyebab alahan tu masih ada. Kadang-kadang perlukan ubat alahan. Jadi, kalau anak kerap sesama, terutamanya tak ada demam dan asyik berulang-ulang je, mungkin ni bukan jangkitan. Most likely alahan. Cara senang ingat, ada demam, selalunya virus. Bersin dan gatal-gatal hidung tapi tak ada demam, you think of alahan. Kalau anak you asyik sesama tanpa demam, jangan asyik bagi ubat sesama je. Datang jumpa saya, kita cuba cari punca dia.